5 animasi nostalgia TV2 masa kecil dulu. Okey geng, hari ni aku nak imbas balik 5 animasi kat TV2 masa zaman kita kecil-kecil dulu. Kalau kartun masa zaman korang kecil dulu tak ada dalam 5 list yang aku buat ni, korang ingatkan aku balik kat ruangan komen. Okey? Yang pertama, kita ada Taman Laut. Menekankan tentang nilai-nilai persahabatan, tolong menolong, kerjasama. Memang best lah. Memang ada pengajaran. Seterusnya, Mat si Motor. Tak silap aku, Alif Sata yang jadi voice actor dia. Best. Masa kecil-kecil dulu aku selalu layan. Ada pengajaran juga. Memang seronok lah tonton masa kecil-kecil dulu. Yang ketiga, Raja Pahat. Raja Pahat ni, grafik dia ala-ala grafik Kampung Boy dah aku tengok. Animasi 2D dengan vibe-vibe artsy. Memang layan habis. Seterusnya, Raihan Rangers weh. Tak silap aku, cerita ni dia dibuat bersempena dengan ahli kumpulan nasyid yang bernama Raihan. Sebab itulah jalan cerita dia agak Islamik sikit. Sikit-sikit dia lawan dia sebut Subhanallah. Dia sebut Alhamdulillah, Astaghfirullah. Memang terbaik lah. Alhamdulillah. Akhir sekali, yang ni rakyat Malaysia paling tak boleh lupa ni. Ni kalau korang lupa, korang tak tahu cerita ni, aku tak tahu nak cakap korang ni apa. Ini dia, Nadim. Atau lebih tepat, Ejen Nadim. Tak payah cakap apa. Kau tengoklah sendiri. Jadi, itulah 5 animasi nostalgia TV2 masa kita kecil-kecil dulu. By the way, ada lagi ke yang aku tak sebut? Cuba korang ingatkan aku balik di ruangan komen. Okay? Alhamdulillah, memang terbaik.